apalah nasib aku ni. Ada degree, tapi interview tak pernah panggil. Yang dapat interview pun asyik gagal je. Ramai yang komplain, degree dah ada, dah submit resume beratus syarikat, tapi tak ada pun syarikat yang panggil interview. Tapi kalau yang dapat interview pun, ramai yang gagal interview dan tak dapat kerja. Antara masalah yang paling biasa saya lihat pada graduan yang apply kerja adalah mereka menghantar resume yang sama pada beratus syarikat dan dia mengharapkan akan dapat panggilan interview. So, itu adalah kesilapan paling besar yang sepatutnya kita sesuaikan resume kita kepada keperluan majikan yang kita apply kerja. Ramai orang tak faham, sebenarnya masalah dia bukan pada kelulusan kita. Tetapi, market dia tak nak cari orang yang hanya pandai teori. Tetapi mereka perlukan orang yang faham apa keperluan industri dan mereka boleh buat keputusan teknikal. Dalam asset integrity management, majikan biasanya mencari orang yang faham berkenaan dengan inspection, faham berkenaan dengan RBI, risk based inspection, faham berkenaan dengan corrosion dan juga faham tentang real industry problem.